aku baru sampai dekat Shah Alam. Aku duduk dekat ICT. So, aku akan duduk sini dalam hari ni, esok, 3 hari. 3 hari 2 malam. Ni aku baru sampai je. Nampak bersepah. Aku ambil resident yang 1 tingkat. Okay. Ni bilik air 2 tingkat atas. Alright. Ini bilik untuk Aina. Dia akan duduk sini. Ni ada siap meja study dia. Okay, ni bilik Aina lah. Okay, ni bilik air untuk tingkat bawah. Okay, aku bawa dapur. Biasalah nak masak. Ingat nak masak rendang dengan sambal hitam besok. Tapi dia disediakan juga ni, washing machine. Ada microwave. Ni pemanas air. Ni hot sepah. Baru sampai. Ni tadi aku beli rendang. Ni rendang. Ni lemang. Lemang tok lebay. Sepah lagi, tak kemas lagi. Tu nampak aku bawa kuali, dapur. Tapi aku still juga bawa dapur aku sebab nak masak. Nak masak satu dapur macam tak cukup kan. So ni barang-barang keperluan lain lah. Okay, ini peti ais. Ni santan aku dah siap bawa daripada rumah. Ini ayam nak buat rendang. Ni ikan lah. And ni opor. Aku buat daging opor bawa dari rumah. And then ni serai. Semua tu lah. Okay, jom. Lepas ni aku nak pergi beli barang-barang untuk masak rendang esok. Okay, stay tune. Beli apa? Beli barang-barang buat bubur. Aina nak buat bubur nasi. Jomlah kita ke Roshamart membeli barang-barang dapur. Let's go. Selesai membeli barang-barang untuk bubur. Ni apa? Ni apa ni? Beli kentang, buah naga, bawang, kangkung, and buah-buahan. Tempe, ikan bilis. Okay lah, jom kita bayar. Masa Orang weh. Ini hari Sabtu. Bagi kilo orang. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ni masih dekat Shah Alam. Cuaca cerah pagi ni setelah beberapa hari hujan. Pemandangan dekat atas tingkat 21. Sekejap lagi kita nak masak sarapan sebelum kanak-kanak Raibina bangun tidur. Okay, jom kita masak. Pagi ni kita nak masak nasi goreng sardin, mi goreng, and chapati. Cicah dengan sardin, letak telur. Jangan tidur lagi. Ini biskut kelapa. Aku beli dekat Kuala Pilah. Apa? Kita makan dulu, okey? Bismillah. Okay. Rapuh.
Yang tak ada gigi pun boleh makan. Diorang tidur lagi. Tak tahu bila nak bangun. Biar rantau. Masak. Lepas aku masak, aku nak pergi karaoke. Korang ingat tak lagu viral sekarang ni? Yang lagu Slipper ni. Monitor ketua. Aku tu pernah dengar. Aku nak buat konten pas guna lagu tu dengan berbudak nanti lah. Tapi otak jam. Tak apa, kita makan dulu. Tak, dah sedap weh. Kuih kelapa. Kalau dulu kecil-kecil selalu makan kuih ni, tapi ni lembut. Tak. Sewa kat sini. Ini last apartment yang ada. Sebab sekarang ni musim combo kan, so banyak yang dah sold out. Mujur ada ni. Dan Alhamdulillah, time aku datang ni hujan berhenti. Setelah beberapa hari hujan. Ni kena siap masak nasi. Mana tadi barang-barang keperluan yang aku beli. Ini kering. Aku nak masak rendang ayam. Minggu lepas aku balik kampung, ayah aku ada kirimkan ayam kampung. So aku bawa kan Syalam ni nak masak rendang untuk anak aku. Jom kita tengok. Ni bawang besar, kentang ni nak buat tempe goreng, ikan bilis tempe goreng. Tak tahulah. Nak makan dengan anak aku, nak makan dengan bubur nasi nanti. Ni tempe. Lepas tu ni cili api. Ni apa orang suka nasi? Suka nampak kata cili. Kelabu. Sama okey. Nampak. Masak tengok kita. Saya letak bawang merah. Sebab kan tak ada batu motong. Aku luka ke? Kita menggunakan cili sikit sebab anak aku kalau tak pedas sah. So ni kita nak ketuk je lah. Ketuk macam mana bersalur. Oi, aku nak tanya ni macam
Kopi. Masuk goreng telur ke tak? Goreng telur ke tak? Tak payah lah tu. Oh. Okey, sudah ayam kita. Ting 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 ting. Oh, next. Nak masak apa? Kan kita masukkan daging, hancur kan. Kuah sikit. Dapur ni semua ni dapur. Okey, siap. Okey, next menu kita mi goreng. Wah, asal perut kita kenyang. Okey aja. Okey, korang ready dah. Menu simple kita. Kita ada nasi goreng. Nasi goreng apa? Sardin. Ada nasi goreng sardin, mi goreng, telur. Lepas tu ni ada rendang daging, ayam goreng, telur rebus, lemang. Kita ada sambal ejas, sambal ejas. Ni sambal ejas Bamroy. Okey, jemput makan semua. And macam biasa, kopi. Saca inci jangan lupa. Okay, dah siap dah bubur untuk si Aina ni. Bubur nasi. Nak makan pula dengan sambal. Sambal goreng lah, kangkung belacan lah. Kita buat lah sikit. Nak
cepat ni, tak sempat nak record ni. Okay, kita record yang dah siap je. Okay, now tengah goreng tempe, nak buat sambal ikan bilis tempe, letak kentang. Okay, ni bahan-bahan untuk kita buat sambal tempe. Kita dah goreng tempe, kentang, ikan bilis. Sebabkan barangan keperluan pinggan mangkuk ni terhad, kita guna je lah. Okay, nak buat sambal je. Kita goreng dulu bawang. Bismillah. Okay, kita buat sangat-sangat simple ya. Sebab kita menggunakan yang mana ada je. Kalau tak rumah kita sendiri, kita boleh ubah suai lebih sikit. Kita masukkan sambal, kita bagi dia layu dulu bawang ni. Okay, budak ni ajak maklum buat kerja larut. Semua hidup maklum tak pernah buat kerjaan ni. Lagu dah, lagu. Pilih lagu Mak Long. Lagu. Ni tempat apa ni? Korang satu Let's mic. kopi nak. Bangun sikit. Lah share-share hiking ke? Nak pergi ambil keropok je. Dapat keropok free. Free refill keropok. Sungguh ke free ya? Kalau nak yang ni. Satu je tiket. Kan satu je tiket. Nanti kena tambah. Apa dia bagi satu? Selalunya boleh ambil banyak-banyak tak? Kita gunakan gelas sebagai pinggan. Gelas pun dia bagi 3. Air. Is it hot? Oh, it's cold. Cool. What do you want? Caramel latte, salted. Okay dah. Dah.
kita merendang malam-malam ni sebelum kita balik pagi esok. Kita buat rendang ayam dulu untuk Aina. Okey. Okay, kita buat sambal hitam pula. Ni cukup dah ni untuk bekalan Aina 2 minggu dengan kawan-kawan. Bella ada makan ni sambal hitam. Makan sambal hitam, buat telur dadah ke, telur mata ke, okey dah. Okey, sambal hitam kita start.